siasat, oh rupanya tak ada ni, tak ada ibu, tak ada bapa, tak ada datuk. Maka kita kena cek ada ke adik-beradik, saudara seibu sebapa, lelaki. Yang akan dapat bahagian faraid adalah seperti ini tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita buat kolom untuk kita senang kira. Isteri dapat berapa? Isteri akan dapat 1/8. Kerana apa 1/8? Kerana si mati ini ada anak. Untuk anak puang, dua orang ni anak puang akan dapat 2/3. Kerana apa 2/3? Kerana hanyalah mereka perempuan, tak ada lelaki yang mengasobahkannya. Jadi anak perempuan ini akan dapat 2/3. Dan saudara seibu sebapa lelaki akan dapat asobah. Asobah tu apa? Asobah tu adalah baki. 3, ini jadi 8, yang ni 24. Isteri dapat 3/8. Untuk anak perempuan ni dapat 8 dan 5 untuk adik-beradik. Maka kat sini untuk isteri akan dapat 3/24. Anak perempuan dapat 8/24. Untuk anak perempuan yang kedua dapat 8/24. Dan dia akan dapat 5/24. Boleh ke sekiranya adik-beradik ni nak lepaskan hak dia kepada anak perempuan ini. Sekiranya untuk mudah saya buat ni darab dengan 2, darab dengan 2 juga. Yang ni jadi 48, 24 darab dengan 2. Yang ni 6/48, yang ni 16/48, 16/48. Ni 10/48. Adik lelaki ni nak bahagi pada anak-anak saudara dia ni. Maka kat sini 10 bahagi dengan 2, jadi kat sini 5. 5/48 tambah 5/48. Yang ni jadi kosong. Untuk bahagian isteri 6/48 dan bahagian untuk anak perempuan akan bertambah. Sebab bapa saudara dia ni lepaskan bahagian dia, jadi kat sini 21/48. 21/48 untuk anak-anak perempuan ini. Boleh sahaja sekiranya adik-beradik lelaki ini melepaskan hak faraid dia kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kalau kat sini dia nak lepaskan hak faraid kepada anak-anak saudara dia ini, ia dibenarkan di dalam Islam. Di dalam Islam kita panggil ia adalah konsep taharush. Taharush melepaskan hak faraid kita. Mungkin bapa saudara ni kata, saya dah kaya, saya dah cukup semuanya, saya dah cukup kelengkapan. Jadi yang ini harta yang bapa dia orang dapat ini, saya nak bahagikan kepada anak-anak saudara saya.